warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang Arif, lagi bijaksana dan hadirin sekalian. Izinkan saya, Nolina Nazira binti Muhammad Syazwan Fahmi, murid tahun 5 Arif dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lalang, memulakan bicara mempersembahkan lisensi buku untuk pemilihan tokoh nilam bagi tahun 2023. Karya yang menjadi pilihan saya ialah Rimba Harapan daripada penulisnya Kerismas. Kerismas atau nama sebenarnya Kamaluddin Muhammad, iaitu seorang editor, wartawan, pentadbir sastera dan pengkritik Indonesia. Beliau juga telah dinobatkan sebagai sastrawan negara pada tahun 1981. Beliau dilahirkan di Kampung Ketari Bentong, Pahang pada 10 Jun 1922. Istimewanya, Rimba Harapan adalah karya pertama beliau yang banyak memaparkan tentang suasana serta pengalaman hidup penduduk Kampung Ketari selepas peperangan. Saya amat bangga kerana dapat membaca buku ini dan saya juga berasa saya turut menelusuri kehidupan serta pengalaman penduduk Kampung Ketari. Novel Rimba Harapan setebal 266 halaman yang banyak berlatar belakangkan tentang penduduk Kampung Ketari dan janda baik dalam dekad 1920-an dan 1930-an. Kehidupan, ekonomi, sosial dan kepercayaan orang Melayu Kampung Ketari tergugat apabila datangnya penjajahan British. Dasar penjajahan British telah meluaskan penanaman biji getah dan penumbuhan biji timah secara besar-besaran, dan bencana alam yang telah membuatkan penduduk Kampung Ketari lari meneroka hutan janda baik dan membuka kampung halaman baru. Janda baik telah diteroka dengan penuh penderitaan dan kegigihan orang kampung, terutamanya Pak Karim dan Pak Kiam. Dalam ini saya berasa simpati terhadap Karim kerana terpaksa mengikut arahan ayahnya dan memberhentikan pengajiannya. Walaupun ada perasaan sekelumit marah terhadap ayahnya, Karim akur atas perintah ayahnya untuk membuka kampung halaman baru. Dalam Rimba Harapan yang banyak mengajarkan tentang nilai yang wajar dicontohi oleh generasi muda, marilah kita sematkan perasaan kasih sayang akan tanah air supaya tanah air aman dan damai. Sekian, terima kasih.